Letupan mengejut. Ledakan pegawai Jerman ke dalam keadaan kucar-kacir. Apabila orang tua itu melihat ini, dia segera melarikan diri. Pada masa yang sama, kapten dan pelukis yang menyamar sebagai tentera Jerman segera melangkah ke hadapan, bawa pihak lawan ke dalam pembetom. Terdapat bot yang disediakan lebih awal. Mereka pergi ke bawah pipe, kembali ke tanah tidak lama lagi. Sisi lain, lelaki besar dan wanita cantik itu menunggu dengan cemas di stesen. Tidak pernah melihat rakan sepasukan saya. Pada masa ini, beberapa orang mendapati bahawa mereka telah terlepas kereta api berkelajuan tinggi. Jadi saya hanya mencuri kereta yang rosak dan tergesa-gesa merempur jalan raya. Tanpa diduga, kereta itu terhenti separuh jalan. Saya tiada pilihan selain turun dari kereta dan berjalan. Tidak lama kemudian saya datang ke sebuah kuil, curi lori lagi. Tetapi mereka tidak perasan bahawa terdapat seorang biarawati di dalam kereta. Akibatnya, kami belum memandu sejauh 2 batu lagi. Bertemu syauka Jerman sekali lagi. Saya tiada pilihan selain menggigit peluru dan melaluinya. Kemudian dia dikejar oleh tentera Jerman. Jadi mereka cepat berfikir, gunakan labu pada kereta sebagai bola meriam. Sebenarnya menghapuskan semua tentera Jerman. Untuk melarikan diri dengan lancar, biarawati itu memikirkan cara untuk menyembunyikan beberapa orang dalam tong wine. Wine itu akan dihantar ke ibu pejabat Jerman. Anda hanya perlu bergantung pada dokumen pelepasan kastam untuk meninggalkan bandar dengan lancar. Tanpa disangka, orang yang menerimanya itu sebenarnya seorang yang juling. Lokasi tong wine itu tersilap. Jadi dia memindahkan 2 tong wine orang Tibet itu ke dalam bilik bawah tanah. Secara kebetulan, lelaki tua dan pelukis itu turut ditahan. Biarawati itu tidak berani tinggal lama selepas melihat ini. Pandu pergi dari ibu pejabat dengan cepat. Hanya apabila saya memecahkan tong separuh jalan, saya menyedari bahawa saya telah melakukan kesilapan. Tidak berdaya untuk berpatah balik. Pada masa ini, 2 orang di dalam bilik bawah tanah itu membakar, mengambil kesempatan daripada kekacauan di sekeliling, dan meletupkan semua tayar tentera Jerman. Kemudian dia cepat-cepat melarikan diri dengan kereta biarawati. Mereka menemui sebuah gudang di mana pesawat itu disembunyikan. Tetapi berapa ramai orang yang baru sahaja berlepas? Jejak itu ditemui oleh pesawat pejuang Jerman. Nasib baik, pesawat pejuang itu telah dibunuh oleh pihak Jerman sendiri pada saat akhir. Akhirnya, semua orang melarikan diri, berjaya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Selepas menonton video ini, saya faham satu. Saya tidak mengesyorkan menyertai tentera jika penglihatan anda terlalu lemah.